Yang tu memang saya rasa rupanya Rafizi ni anak jantan jugalah. Oh, ramai yang sindir. 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 Kelihatannya macam Rafizi ni bersungguh-sungguh dia sebab dia nampak macam-macam lah orang kata macam Rafizi macam nampak dah nak kalah dah ni, so dia pergi for the broke lah kan. Maksudnya dia betul-betul dia cakap dalam dia punya ceramah-ceramah ceritakan segala keburukan tentang PKR ni. So apa pandangan Tim Imbok? Tim Imbok ya, Naim mantan Tim Imbok, Naim, dan mantan Tim Kartel. Afif. Seperti saya pernah sebut sebelum ni, jangkaan awal saya memang YB Rafizi akan kalah lah untuk pemilihan kali ni kerana dia berlawan dengan Darah Anwar sendiri kan. Jadi bila kita lihat pada penghujung persaingan yang mungkin agak sikit sengit ni, kita boleh nampak lah sekarang ni mungkin mood Rafizi tu dah sedikit down dah. Dah mungkin nampak yang dia nampak bibit-bibit kekalahan tu. Dia dah start sebut kalau dia kalah dia dah akan berhenti menjadi menteri. Dia kata bila dia dah bukan menteri dia boleh lebih bersama dengan akak umbi untuk berlawan, untuk berkempen. Dia memang tak perform pun. Kalau dia tak kalah pun dia menteri saja. Tak, bagi saya dia ada ataupun tidak ada, tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan. Kerajaan masih beroperasi. 15 sampai sekarang dia tak jumpa-jumpa. Padu dia jadi podah. Yang tu dia dah tai chi lah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dia ada tu dia tak ada macam design aja lah. Tapi betul lah. Jadi seperti apa yang Datuk ada sebut tadi, nampaknya bila dia nak habis ni, dia dah tahu dia nak mati. Sekarang ni dia kamikaze lah. Sekarang dia boleh cakap apa saja yang dia nak. Dia boleh start bongkarkan semua benda. Dia boleh start cakap yang nepotisme semakin membarah di dalam parti, sedangkan nepotisme dah membarah dalam parti sejak permulaan parti itu sendiri. Takkan dia tak sedar benda tu. Yang tu saya tak pastilah. Parti keluarga dan rakan-rakan kan. Saya kena sebut satu perkara lah. Dia kata saya setuju dengan apa yang YB Rafizi kata. Memang nepotisme semakin membarah. Tetapi saya pelik kenapa dia cakap sekarang berkenaan dengan Nurul Izzah, memandangkan Nurul Izzah walaupun ialah Nurul Izzah pertama kali akan bertanding sebagai timbalan presiden, tetapi dia pernah menjadi naib presiden selama 15 tahun. Jadi saya tak nampak apakah perbezaan kalau dia naib presiden bukan nepotisme, bila timbalan presiden dia nepotisme. Tapi bagi